Hari jadi, selamat hari jadi Khadijah. Selamat hari jadi Blue the Cheek. Wee. Assalamualaikum semua, welcome back to KNK Channel. So, hari ini adalah hari jadi Khadijah Haura yang keempat. Untuk birthday kali ini kita bawa dia ke ICT Mall. Kita nak surprisekan dia dengan princess treatment. Kalau korang nak tahu apa dia, tengok video selepas ni, okey? Kita masih mencari kedai tu, mana yang tak jumpa pula. Dah sampai dah ni level 1. Tapi tak tahu kedai dekat mana. Kita dah sampai. Everybody please move. Birthday girl coming through. Birthday girl coming through. Go birthday girl. Get it birthday girl. Hey birthday girl. We'll see you birthday girl. Go birthday girl. Okay, kita choose colour dulu. Kita buat mani. Pedicure. Dia dah pilih dia nak warna pink. So dia nak colour yang tu, striking pink, warna Barbie. I'm a funny girl. Okay, kita ada package untuk kids ya. They have manicure, pedicure, lepas tu ada nail arts. Kalau you all nampak, inilah harga-harga dia. Manicure berapa, pedicure berapa, buffing berapa. Princess treatment untuk Khadijah hari ni. Pasal hari ni birthday dia. Are you excited? Yes. Dia ada nail arts juga, so boleh pilih Dia macam stiker je, dia tampal je kat atas tu. Nampak? Ni pink-pink cantiknya. Datang dengan Mami, takut Mami tinggalkan dia tau. Comel lah Khadijah. Sekarang kaki tangan buat. Princess sangat untung lawak dik. Massage lagi. Best lah adik, macam princess lah. Smile lah dia. Ni colour yang dia pilih. Very the Barbie. Tuan Puteri. Barbie lah. Kalau Barbie lah dik. Turun sikit. Suka tak?
Wow, pinknya. Are you happy? Yes. Is it okay? Eh, don't Eh, do. dok. Wow. So pretty, huh? Sama. You want some more? Okay, the other side. Sama. Sama. Yeah, wait. Sama. A few moments later. Okay, done. Dah. 1, 2. Amboi. Tengok tu orang pakai kasut memang Cinderella betul. Dah. Tengok punya mah. So pink Wow. color, eh? She love pink. What do you say, Dik? Pink. What do you say? Thank you. Wah, dia tunjukkan papa dia. Nampak tu? Oh, la. Bye-bye, Dik. Sini Ega. See my finger. Sini Ega. Bye bye. Wow, so Bye-bye. nice. Bye bye. Tengok princess. Mak dia pegangkan kain dia, Pak. Dan aku amam adik. Princess tidur. Later. Wow, dah set up dah semua. So, inilah dia makanan. Kita ada bihun goreng, kita ada pasta, kita ada tahu bergedil simple-simple je wak untuk birthday princess kita hari ini. Sama ni. Aku Esas. Say, show me your nails. Your nails. Show me your nails. Tengok sikit. Wow. Mami pun ada. Mami tak ada lah, adik je. Seperti biasa kita akan sentiasa tempah makanan daripada dapur by H. Dia punya pasta, dia punya mi, especially dia punya tahu bergedil ni memang dia punya signature. Memang sedap. Meletup, memang makan sekali akan repeat order. Masuk IG dapur by H untuk order. In the house. Tiga, okay. Bahagianya dia. Jom makan, jom. Yes, bahagianya awak. Allah. Tepi mana? Kita makan. Hello. Hari ni ada siapa kat rumah, adik? Mami pula. Ada siapa kat rumah? Kalish, ada siapa kat rumah? Pelinca. Siapa kat rumah, Kalish? Ada siapa kat rumah? Nana, Kaina, Abangah Abangah, dan Abah Hakim. Abang Hakim. Kak Fatih dengan Abah is on the way. Okey. Nak sampai ke rumah. Okey. Makan, jumpa makan. Boleh? Thank you, Auntie Papa. Member tutup muka. Sebab dia baru buat treatment muka dia. Dia tutup muka. Facial. Makan, jangan lupa ada dessert. Ada dessert kan? 2. 2. Sedap adik. Tak pandang kiri kanan dah princess makan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Dia punya tahu gede. Tengok tu. Nak ajak anak. Bismillahirrahmanirrahim. The best tahu bergedil ever.
Tengok-tengok. ML pula. ML malam ni. M apa? M7 katanya. Kan Ana mesti Malaysia menang. Makanlah Rias. Malaysia biru. Ha. Nampaknya adik masih makan lagi ya. Untuk kali yang keberapa ya. Dia bahagia Sudah dengan betul. hidup dia. Dia hanya perlukan makanan sahaja. Betul. Yang penting tangan warna pink. Makan dia sama makan. Makan kat siapa? Makan. Dah datang lepas tu saya pun pergi dekat yatim pula. Ha, nampak? Abang Epa Khadijah sanggup datang daripada Kuala Selangor ni. Dia ada event ke sana. Datang sini betul-betul balik sana. Baiklah. Dia sendiri dengan Brady sebenarnya. Bukan nak makan sangat. Kan? Jadi nak eat. Pedas. Das. Papa dia semenung. Apa benar apa Papa? Nak dah kejap. Penat dah apa? Jarang pun. Tengah try fikir macam mana nak umrah. Oh, no. Okay. Okay, go. Wah, Rias. Ha, pegang dia. Ha, pegang. Tinggilah. Ha tu. Masa untuk buka hadiah. Ha. Slowly. Abang tolong. Abang pegang ni. Apa tu? Show mami. Melody. Buka zip. Buka zip dah kata dek. Tu. Ada zip. Buka. Manis. Ha. Zip kat belakang. Melody. Melodi. Ha. Adik tu tengok. Tu. Abang buka adik. Tengok tu. Dia daripada hari tu berebut blanket dengan abang dia. Ha, buka. Wow. Ha, buka. Adik, buka. Tengok adik. Wow. Ha, tarik keluar Rish. Tarik keluar. Yang ni pantai, yang ni Selimut. Selimut. Tak payah gaduh dengan Rish dah. Tak. Sendiri dah lagi. sah betul. Sah betul. Sah lembut. Tiga biji lah. Apa tu adik? Mau keluar? Apa tu? Ada kipas. Kipas Melody. Lagi? Kuat betul. Wah, buku. Bangga. Tulis adik. Wah. Okey. Kak Nana punya pula. Okay, kat kamu pula. Belum lagi lah. Kat dalam ni macam ada barang je kan rasa. Abang QC. Apa tu? Lain jadi kelas. Wah, adik. Banyaknya Melody adik. Relax adik. Macam Popin. Abang siapa tadi dia suka. Siapa abang tu tadi? Tu Kak Nana punya hadiah tu. Ha. Babi. Cakap apa Kak Nana? Cakap apa? Thank you. Thank you Kak Nana. Happy birthday tu abang kata happy birthday adik. Adik. Tadi cakap high ke abang awak tu. Jangan isi happy birthday. Adik. Happy birthday. Abang awak tu. Abang awak cakap happy birthday. Ni abang awak tu. Peluklah abang Hakim. Awak cakap. Dia
Okay, peluk semua orang, peluk semua orang. Lagi. Bebe. Embun, bebe. Adik, peluk semua orang. Peluk semua orang, cakap thank you. Cepat. Peluk semua orang. Thank you. Cakap. Adik, peluk semua orang, Dek. Lepas tu kek pula. Jangan lupa, Dik. Cepat peluk kat Dana. Kau dah nak apa muka. Dah macam pakai Jason dah. Pergi mana? Abang Kalish? Amboi, ya Allah. Papa. Papo. Astagfirullahaladzim. Aduh. Happy, Dek? Happy tak? Happy. Thank you everyone. Cakap. Barbie. Mami. Yes. Do you see it? Tapi dah okey dah. Happy dah ya. Sebenarnya nak ambil Barbie lain. Ada satu ni cantik. Tapi bukan warna pink. Tak jadi. Macam tak boleh. Adik kena pink tak? Boleh tak nanti ni buka open present? Abang tolong. Sabar. Betul. Boleh ke Lish? Boleh. Ni dari tadi. Yes. We dah tak boleh main. Ana adik. Careful. Wow. Slowly barang kecil-kecil ni. Sabar, bukan ni. Barbie sekarang dia ada articulation je. Dia tak. Dia ada dua jenis. Boleh koyakkan kan? Macam ni kan? Yang ni boleh koyakkan kan? Lain kan? Yang sayang punya? Yang main basikal dia lah. Atika. Cantik betul kaki dia. Kasut dia. Ada ribbon. This is not your party, it's her party. Iyalah, tapi kita fikir safety. Kita ada baby kat sini. I know, but Ni barang just the kecil-kecil. angry at her. Nah, bagaimana? I tak angry. Birthday. I tak angry, I cakap aja. Look at his Barbie comania. Wow, tengok birthday cake dia, Kuromi plus Melody. Happy birthday To you. Happy birthday to you. Happy birthday to Khadijah. Happy birthday to you. Pada cub dah kena. No. How old are you? Hadiah. Huh? Hadiah. 4. 4. 4 years old. 4 years old. Besar dah, Adik. Adik, tengok. Wah, dia memang suka lah benda-benda ni. Kena lah. Nakai. Nak pakai je. Birthday to you. Happy birthday to Harry. Happy birthday to you. Thank you sayang. Thank you. Happy birthday in advance. Thank you so much. My birthday, ya. Tadi pun tak ingat. Sama dengan Aju, tak ingat birthday Thank you sini. Kita ada 2 kek kat sini. Satu birthday kek Khadijah, satu birthday kek Aris. Tambah sekali lah, tambah bulan. Kalish standby semua pinggan-pinggan ni. Thank you Kalish. Kali saya tak sabar. Oh, busy. It's my cake. Busy Rias. Birthday cake. Excuse me, Mami. Yes, Kalish. Camannya. Sedapnya coklat cake.
Bismillahirrahmanirrahim. Dia nak makan sendiri. Lagi yang Oh, kek dia lagi makan satu. sendiri. Dia makan sendiri Sebab lah. ada orang tak nak coklat kek dengan Yunani. Nyam, nyam. Hmm. Enjoy makan. Abang kelakar apa? Karena pesulit terus. Tibi terhibur sekejap tengok dia makan. You love it all the time. Bye Rias. Bye. Bye. Jumpa lagi. Bye. Bye. Bye ke Jason masih lagi. Dah ubah muka dah. Okey, semua orang dah balik. So, Adik nak cakap apa? I want ayah. Apa dia? Saya apa? Ayah. Adik dapat semua hadiah. Adik happy tak hari ni? Api Happy? So, sekarang adik berapa tahun? gelas. 13. Adik berapa tahun adik? How old are you? Gelas. Bukan 13. Jauh lagi 13 tu dik. Adik, how old are you? You 4? 4 all. 4 years old. Okay. Apa? Bye bye. Bye-bye. Mama, I want to morning. Thank you Thank you for watching. for watching. See you next time. Next time. Bye-bye. Bye bye. Bye bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Alam. Hey, comel awak. Saya suka tempat awak ni. Macam adik ke? Tengok. Tak pun. Tak pun. Ya.